Kalau korang tengah mencari dispenser untuk minuman kucing korang, korang boleh try dispenser yang ni. Sebabnya dispenser ni, dia warna hitam guys. Nampak premium. Dia punya bawah ni warna hitam. Tempat letak air dia ni warna hitam. Dia punya bekas atas ni warna kelabu sikit. Dan yang lagi best ni lagi, dia punya dispenser ni kalau korang tengok dekat sini, lubang-lubang ni semua tempat keluar air. Cara dia, korang masukkan air dulu dalam ni. Kemudian korang just cocokkan sahaja wire ni dekat power plug. Macam aku cocok je dulu dekat power bank. Korang just cocok sahaja dekat power bank. Bila korang cocok, dia akan terus on guys. Nampak? Dia punya air dia. Dia keluar tu macam waterfall guys. Air ni dia akan keluar dekat sini. Kemudian dia akan jatuh dekat lubang ni. Dekat lubang ni dia ada filter. Jadi air yang kucing korang minum tu dia akan sentiasa barulah, sentiasa ditapis. Untuk kapasiti air dia pula adalah 3 liter guys. Jadi macam biasa kalau korang nak dapatkan dispenser untuk minuman kucing ni, link aku ada sediakan. Hai gitu.